Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah yang ada. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia dalam merealisasikan revolusi industri semasa dan implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Pembentangan kita ini adalah selari dengan konsep kapasiti dengan pedagogi pembelajaran bermakna KPPB yang menekankan peranan pendidikan sebagai pemacu kepada pertumbuhan ekonomi global dan pembangunan model insan negara. Tajuk ini dipilih kerana pendidikan kini berada dalam fasa perubahan yang sangat pantas selari dengan perkembangan teknologi dan ekonomi global. Sistem pendidikan bukan lagi sekadar menyediakan pengetahuan asas tetapi berfungsi sebagai mekanisme utama untuk menyediakan generasi masa hadapan yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Oleh itu, peranan guru sebagai pendidik berjiwa besar menjadi semakin signifikan dalam menjayakan aspirasi pendidikan negara. Seterusnya, kita beralih kepada slide seterusnya. Aspirasi pendidikan merujuk kepada matlamat jangka panjang ataupun cita-cita membentuk insan yang seimbang, berkualiti secara menyeluruh. Dan dalam konteks Malaysia, aspirasi pendidikan adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek serta mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan negara. Aspirasi ini juga berkait rapat dengan keperluan global iaitu melahirkan warga negara yang berpengetahuan, berkemahiran dan berdaya saing. Kecerdasan untuk berfikir dan berakhlak menekankan pemikiran kritis serta membentuk akhlak mulia sebagai teras jati hidup. Hala tuju pendidikan pula merujuk kepada strategi pendekatan dan pelaksanaan dasar pendidikan bagi mencapai aspirasi yang telah ditetapkan. Ianya merangkumi dasar dan pendekatan untuk merealisasikan aspirasi pendidikan selaras dengan perubahan global. Aspirasi iaitu pemacu ekonomi dan kesejahteraan menjadi nadi utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi global serta memastikan pembangunan mampan untuk negara. Antara hala tuju utama pendidikan teras pendidikan masa kini adalah pembelajaran digital dan abad ke-21. Ianya mengutamakan penggunaan teknologi digital dan kaedah pembelajaran yang relevan dan serta diikuti dengan peredaran zaman. Yang kedua, pembangunan insaniah dan nilai. Ianya menekankan pembelajaran berpusatkan murid melalui penerapan kemahiran insaniah dan murni. Hala tuju ini dia menekankan penggunaan teknologi inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang seterusnya, sistem pendidikan Malaysia telah melalui pelbagai fasa transformasi sejak beberapa dekad yang lalu, iaitu pertumbuhan institusi dan inklusiviti. Itu kepelbagaian institusi pendidikan dalam berbagai negara dan di dalam negeri. Penambahan universiti awam swasta dan kampus cawangan antarabangsa bagi memenuhi permintaan industri. Dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini, peningkatan enrolment pelajar kualiti penyelidikan serta pengiktirafan antarabangsa terhadap institusi pendidikan tinggi menunjukkan kemajuan yang ketara. Ini adalah contoh universiti global yang ada di dalam pasaran pendidikan iaitu Global Industry iaitu Jamaah Koda Global dan
Icon Industry Institute of Australia. Peluang pengajian ini merangkumi pelajar luar bandar melalui banyak kemahiran dan program. Seterusnya, kecemerlangan dan pengaruh global. Yang pertama, hub pendidikan serantau, peningkatan kemasukan pelajar antarabangsa dari Asia Tenggara dan Timur Tengah dan Afrika. Seperti yang dijelaskan tadi, dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini, peningkatan enrolment pelajar kualiti penyelidikan serta pengiktirafan antarabangsa terhadap institut pendidikan tinggi kerana menunjukkan kemajuan yang ketara dalam kualiti dan daya saing antarabangsa. Namun begitu, perkembangan ini turut membawa cabaran baru yang menuntut sistem pendidikan untuk sentiasa relevan dengan perubahan global. Seterusnya, aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia mempunyai cabaran revolusi industri semasa teknologi disruptif. Antaranya yang pertama adalah automasi dan kecerdasan buatan AI. Mesin dan perisian pintar menggantikan tugasan rutin manusia. Contohnya mesin layan diri, chatbot, perkhidmatan pelanggan, sistem dan ChatGPT. Yang kedua, Internet of Things, IoT, iaitu peranti saling berhubung dan berfungsi secara pintar melalui internet. Contohnya adalah kilang pintar, peralatan rumah pintar, sistem pengurusan trafik automatik. Dan yang ketiga, digitalisasi pekerjaan. Banyak pekerjaan kini dilakukan secara digital berasaskan teknologi. Contohnya pembelajaran dalam talian seperti Google Meet ataupun kerja jarak jauh dan penggunaan platform digital dalam perniagaan. Implikasi kepada pendidikan ini adalah pelajar perlu celak teknologi dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan digital. Oleh itu, latihan yang berterusan, sokongan institusi dan dasar pendidikan yang progresif perlulah menyokong guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermakna. Terdapat pelbagai cabaran revolusi industri semasa iaitu perubahan landscape pekerjaan. Yang pertama adalah keperluan kemahiran baharu. Pasaran kerja memerlukan kemahiran seperti pemikiran kritis, kreativiti, penyelesaian masalah dan komunikasi. Contohnya adalah pekerjaan dalam bidang data, teknologi, maklumat dan inovasi. Dan yang kedua, pekerjaan tradisional semakin berkurang. Banyak pekerjaan konvensional digantikan oleh teknologi. Contohnya adalah operator mesin manual, jururuang diganti sistem automatik. Yang ketiga adalah pendidikan perlulah berubah daripada pembelajaran berasaskan hafalan kepada pembelajaran yang menekankan pemikiran secara kritis dan inovasi dan kreatif. Contohnya adalah pembelajaran berasaskan projek, penyelesaian masalah sebenar dan kolaborasi. Revolusi industri semasa telah membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi sosial dan pendidikan. Kemunculan teknologi seperti automasi, kecerdasan buatan seperti ChatGPT dan pendigitalan telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi dan belajar. Oleh itu, sistem pendidikan perlu menyediakan pelajar dengan kemahiran abad ke-21 agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Yang seterusnya, dan disebabkan hal itu, negara Malaysia perlulah melahirkan pelajar berfikiran kritis, kreatif, inovatif dan berkarakter.
Melalui pemikiran kritis dan logik, keupayaan menilai maklumat secara bijak untuk menyelesaikan masalah dengan logik, iaitu dengan menggunakan ketajaman intelek. Dan yang kedua, kreativiti tanpa sempadan. Ini bagi menggalakkan penghasilan idea baharu dan berfikir di luar kotak untuk berinovasi. Dan yang ketiga, dengan mengadakan kekuatan sahsia iaitu beretika dan berkarakter. Ini boleh diajarkan melalui pengajaran awal seperti tadika atau di rumah. Ini menekankan nilai integriti, tanggungjawab dan sikap hormat kepada masyarakat. Oleh itu, aspirasi pendidikan Malaysia adalah lebih selari dengan keperluan semasa dan teknologi terkini. Ini bagi melahirkan modal insan yang berkualiti. Bagi membangunkan modal insan Malaysia yang seimbang dan kompeten, pendidikan Malaysia bertujuan untuk membina modal insan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah mempunyai jati diri yang kukuh, dan kemahiran ini merupakan asas utama untuk memacu kemajuan ekonomi dan sosial negara dalam jangka masa yang panjang. Terdapat dua teras pembangunan pelajar iaitu kompeten secara global iaitu menguasai literasi digital, komunikasi antarabangsa dan pemahaman dunia moden dan yang mendalam. Yang kedua adalah keseimbangan Jerry iaitu J, jasmani menekankan kesihatan fizikal yang cergas. E, emosi memastikan kestabilan perasaan. R, rohani dan penerapan nilai murni yang teguh. I, intelek mengikut berdasarkan berfikir. Terdapat dua impak strategi negara iaitu asas pembangunan negara iaitu pelajar berkualiti adalah pelaburan utama untuk memacu teknologi dan ekonomi masa depan. Dan yang kedua adalah kelestarian jangka panjang. Ini adalah bagi memastikan modal insan yang kompeten diberikan kemajuan sosial dan kemakmuran negara yang berterusan. Seterusnya, kita beralih kepada slide seterusnya. Okey, baiklah. Saya Giovanni Sahabat Anabinit. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang aspirasi pendidikan Malaysia. Aspirasi pendidikan Malaysia merujuk kepada matlamat dan juga hala tuju sistem pendidikan negara dalam melahirkan insan yang seimbang dari segi ilmu, kemahiran dan juga berakhlak mulia. Aspirasi ini digariskan secara menyeluruh dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM dari tahun 2013 hingga 2025 yang menjadikan panduan sebagai transformasi pendidikan negara. Pelan ini menetapkan dua komponen utama iaitu aspirasi sistem dan juga aspirasi murid. Saya akan menjelaskan tentang aspirasi sistem dan juga aspirasi murid pada slide yang seterusnya. Baiklah, yang pertama adalah tentang pengenalan aspirasi pendidikan Malaysia iaitu misi untuk melahirkan generasi pada masa hadapan. Rangka kerja pendidikan, aspirasi pendidikan Malaysia ini adalah salah satu rangka kerja pendidikan untuk melahirkan pelajar yang seimbang dan kompeten, menekankan pendidikan sebagai asas utama pembangunan negara bagi memastikan kemajuan jangka panjang yang mampan. Pertama adalah kualiti dan juga sahsiah pelajar. Seorang pelajar haruslah mempunyai pemikiran yang kritis dan juga inovatif bagi memupuk keupayaan pelajar untuk berfikir secara kreatif dalam menyelesaikan masalah. Seterusnya adalah etika dan juga karakter iaitu membentuk individu yang mempunyai nilai moral yang teguh dan juga kepribadian yang mulia. Seterusnya adalah modal insan holistik dan juga global.
Seorang pelajar haruslah seimbang dari segi jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Pembangunan menyeluruh merangkumi aspek diri tersebut. Seterusnya adalah kompetensi global. Aspirasi ini melahirkan tenaga kerja yang berdaya saing dan juga mampu berfungsi di peringkat antarabangsa. Mengenai ini adalah 4 aspirasi sistem pendidikan di Malaysia, iaitu kualiti bertaraf antarabangsa, iaitu meningkatkan standard pendidikan agar setanding dengan sistem pendidikan yang terbaik di peringkat global. Seterusnya adalah akses dan juga equity pendidikan, iaitu memastikan peluang pendidikan sama rata dan juga merapatkan jurang antara murid bandar dan juga luar bandar. Dan yang ketiga adalah perpaduan melalui kepelbagaian, itu mengukuhkan integrasi nasional melalui sistem pendidikan yang inklusif yang menghargai kepelbagaian budaya. Dan yang terakhir sekali adalah kecekapan pengurusan sumber, iaitu memastikan sumber kewangan dan juga tenaga digunakan secara optimum untuk hasil yang terbaik. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang 6 aspirasi murid, iaitu aspirasi murid untuk melahirkan sebuah generasi yang holistik. Yang pertama adalah dari segi aspek kecemerlangan intelek dan juga kemahiran, iaitu pengetahuan. Murid hendaklah mempunyai penguasaan kandungan akademik yang kukuh dalam pelbagai bidang subjek. Seterusnya adalah kemahiran berfikir. Murid perlu mempunyai keupayaan berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya, murid juga perlu mempunyai penguasaan yang mantap dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Aspek yang kedua adalah pembangunan sosial dan juga jati diri. Itu yang pertama adalah kemahiran kepimpinan, memupuk kebolehan memimpin dan juga keberkesanan bekerja dalam pasukan. Yang kedua adalah etika dan kerohanian, iaitu pembentukan sosial diri yang positif dan juga pegangan nilai moral yang tinggi. Dan yang terakhir sekali adalah identiti nasional, iaitu penanaman rasa cinta akan negara dan juga semangat patriotisme yang teguh. Seterusnya adalah iaitu implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Implikasi yang pertama adalah guru perlu menguasai literasi digital, iaitu pendigitalan pendidikan menuntut guru menguasai kemahiran ICT dan juga aplikasi pembelajaran dalam talian. Guru yang berjiwa pendidik haruslah bersikap terbuka terhadap inovasi teknologi serta mampu menilai dan juga memilih kaedah digital yang sesuai bagi meningkatkan keberkesanan PDP. Implikasi yang kedua adalah perubahan peranan daripada penyampai ilmu kepada fasilitator. Guru tidak lagi berfungsi sebagai sumber utama maklumat kerana murid boleh mengakses maklumat ataupun ilmu melalui pelbagai platform digital. Sebaliknya, guru berperanan sebagai pembimbing, pemudah cara dan juga perangsang pemikiran kritis. Guru juga perlu merancang aktiviti pembelajaran yang berpusatkan murid dan juga menggalakkan kolaborasi serta penyelesaian masalah. Implikasi yang ketiga adalah penekanan terhadap pembentukan sasiah dan juga nilai. Walaupun teknologi semakin canggih, peranan guru dalam membentuk akhlak dan juga jati diri murid tetap menjadi keutamaan. Selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, guru yang berjiwa pendidik hendaklah bertanggungjawab dan juga mempunyai tanggungjawab yang besar untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani ataupun dikenali sebagai jeri. Guru juga perlu menjadi teladan ataupun role model kepada murid. Implikasi yang keempat adalah sikap adaptif dan juga inovatif. Maksudnya di sini adalah guru tersebut hendaklah mempunyai ataupun bersedia menerima perubahan dasar dan juga pendekatan yang baru dalam dunia pendidikan. Guru juga hendaklah mempunyai kreativiti dalam merancang PDP serta bersedia untuk mencuba kaedah inovatif yang baru bagi meningkatkan
minat dan juga penglibatan murid dalam pembelajaran. Implikasi yang kelima adalah keupayaan mengurus kepelbagaian murid. Guru perlu memahami pelbagai latar belakang dan juga tahap kebolehan seseorang murid yang berbeza-beza. Pendekatan pengajaran perlu disesuaikan agar setiap murid mendapat peluang pembelajaran yang adil dan berkualiti. Seterusnya adalah implikasi yang terakhir, iaitu peningkatan profesionalisme secara berterusan. Guru perlu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat melalui kursus, bengkel dan juga latihan profesional. Sikap yang proaktif dalam menambah ilmu dan juga kemahiran membolehkan guru kekal relevan serta memenuhi keperluan sistem pendidikan yang sentiasa berubah. Seterusnya ini adalah hala tuju pendidikan dalam merealisasikan revolusi industri semasa. Yang pertama adalah dari segi pendigitalan pendidikan. Penggunaan Google Classroom dan juga D5 ataupun pembelajaran hybrid. Seterusnya integrasi AI dan juga analitik data dalam pentakhiran. Contohnya, guru menggunakan platform pembelajaran digital untuk memberi maklum balas segera, memantau kemajuan murid melalui data prestasi dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Yang kedua adalah penekanan kepada STEM, iaitu sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Pendedahan kepada robotik dan juga pengaturcaraan sejak sekolah rendah. Contohnya, mengadakan program robotik sekolah bagi membina kemahiran penyelesaian masalah dan juga menambahkan pemikiran murid yang inovatif dan juga kreatif. Yang ketiga adalah menuju kepada kemahiran abad ke-21 ataupun PAK21, iaitu dengan bercirikan pemikiran kritis, kreativiti, kolaborasi dan juga komunikasi. Teknologi ataupun AI mampu memudahkan kerja, namun ia tidak mampu menggantikan kreativiti dan juga nilai kemanusiaan dalam kerja tersebut. Dan yang keempat adalah pendidikan yang berteraskan nilai. Walaupun teknologi semakin berkembang, sistem pendidikan Malaysia mengekalkan keseimbangan jeri ataupun jasmani, emosi, rohani dan juga intelek seperti yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dan yang seterusnya adalah dari segi transformasi digital dan juga STEM, iaitu sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Pendigitalan pendidikan yang menyeluruh, iaitu memperkasakan pembelajaran hybrid melalui platform D5 dan juga integrasi AI dalam pentakhiran murid. Seterusnya adalah pengukuhan STEM dan juga robotik, memberikan pendedahan, pengaturcaraan dan juga robotik sejak sekolah rendah untuk membina kemahiran penyelesaian masalah. Dan yang seterusnya adalah pemerkasaan modal insan dan juga nilai, iaitu kemahiran PAK21, fokus kepada kreativiti, kolaborasi dan juga pemikiran kritis yang tidak mampu digantikan oleh teknologi digital semata-mata. Dan yang terakhir sekali adalah keseimbangan jeri. Murid hendaklah mengekalkan keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan juga intelek yang selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan agar kita dapat melahirkan seorang murid yang berkualiti dan juga mempunyai kemahiran yang kritis, inovatif dan juga kreatif. Baiklah, kesimpulannya, dari secara keseluruhan, aspirasi dan juga hala tuju pendidikan Malaysia ini amat relevan dengan keperluan pendidikan global pada masa kini. Guru yang berjiwa pendidik juga memainkan peranan yang penting dalam menjayakan transformasi pendidikan agar dapat melahirkan murid yang mempunyai masa depan yang cerah. Dan pendidikan yang berkualiti juga menjadi pemacu utama kemajuan ekonomi dan juga kesejahteraan negara. Sekian, itu saja pembentangan pada hari ini. Sekian, terima kasih.